Nampak mudah, namun sebenarnya ia memerlukan fokus dan penelitian yang baik agar corak yang dihasilkan tampak kemas dan hasilnya mengikut apa yang diinginkan pelanggan. Berpusat 100% dari rumah, perniagaan yang diberi nama Aida's Delight ini diusahakan oleh Aida Yani Yatim yang mempunyai kemahiran dalam bidang bakery. Sebenarnya tercetusnya idea ni bermula masa suka tengok internet kan, tengok kongsi resepi lah kat situ, kat Facebook. Lepas tu tengok apam dia comel-comel pula, tu cuba-cuba buat lah. Cuba-cuba buat, lepas tu bagikan kawan makan, lepas tu kawan-kawan order, lepas tu pun buat blog. Adik lah tolong bantu buat blog. So perniagaan ni melalui blog dia lah. Menurut Aida Yani, antara produk yang dihasilkan adalah apam mekar, apam polkadot, cheese tart, kek dan biskut. Tambahnya lagi, ia lebih mementingkan kualiti sesuatu produk yang dikeluarkan berbanding kuantiti yang diterima. Oleh itu, Aida Yani menghadkan tempahan setiap minggu bagi menjaga kualiti dan time frame yang ditetapkan oleh pelanggan. Modal permulaan saya tak banyak. Saya gunakan semua yang kecil-kecil lah, dari segi mixer, oven, pengukus semua yang kecil-kecil lah. Sebab permintaan tak banyak lagi kan. Bila dah lama tu permintaan banyak, saya pun cuba minta bantuan lah. Minta bantuan, saya dapat bantuan daripada Satu Azam. Okey, Satu Azam saya dapat oven. Dari situ permintaan bertambah, saya pun dah senang lah sebab dapat beli mixer semua kan yang besar. Okey lah. Sesiapa yang berminat untuk membuat tempahan, anda boleh layari laman Facebook atau hubungi sendiri Aida Yani di talian yang dipaparkan. Kalau sekadar minat tidak mencukupi lah, kita kena bersungguh-sungguh dalam apa jua yang kita buat. So, saya sarankan jangan takutlah untuk mencuba sesuatu. Sekiranya anda mahu dipaparkan dalam segmen Kerja dari Rumah, sila daftar di portal kami di www.e-suri.com. Kerja dari rumah. Permulaan sabar adalah pahit tetapi manis di akhirnya.